Ada hadis yang disebut walaupun sebahagian ulama bila nak tolak hadis ni ada yang komen rawi Muslim tu sendiri. Wa in daraba dhahruka wa akala wa akhadha malaka, walaupun dia pukul sebagai riwayat dengan maju wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka, ataupun sekalipun diambil harta kamu dan dipukul belakang kamu kena taat kepada pemimpin. Hadis ni Nabi bercakap dalam satu konteks di mana kalau kita bangkit menentang bukan saja harta dengan belakang kena pukul, nyawa terbang. Kerana kita tengok Nabi sendiri dalam banyak keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam bagi peluang sehingga orang Nabi pukul sahabat pun Nabi benarkan mereka balas balik yang dipukul. Berlakunya adanya kisah Umar bin Khattab sebelum itu buka ruang bagi orang kritik dia dan ambil tindakan balas terhadap pemerintah dia, gubernur dia dalam kes Osman. Jadi kita tahu Nabi tak benarkan kita bertindak pada pemerintah yang mana kita bangkit menentang tu kerugian jauh lebih besar berlaku. Saya cakap dalam konteks Malaysia umpamanya, katakanlah pilihan raya kali ini datang kurang adil, katakanlah, saya tak kata tak adil, katakanlah. Jadi kemudian ada orang buat keputusan nak keluar ke jalan raya, nak buat macam Syria, tentu haram. Kerana apa yang kita dapat ini lebih baik daripada apa yang kamu akan buat itu. Haram. Tapi dalam konteks Syria berbeza. Dia bawa senjata tembak rakyat sembelih, duduk pun mati, kongkongnya lawan belum tentu mati kan. Jadi keadaannya berbeza. Di dalam konteks Mesir, rakyat Mesir tak tumbang, tak keluar dengan senjata. Dia keluar ke jalannya, tapi dah ada pemerintah bunuh dia. Tapi masalahnya lebih besar. Di dalam konteks Mesir kita nampak keuntungannya lebih besar daripada beberapa nyawa yang terbang. Nabi suruh sabar kerana Nabi tak mau umat dia mati di tangan pemerintah yang zalim. Itu maksudnya. Ada kisah. Tapi ada orang baca hadis ni kerana nak defend pemerintah, seolah-olah pemerintah pula jadi betul walaupun dia pukul belakang kita. Bukan Nabi defend pemerintah, Nabi nak selamatkan kita. Lepas tu dia pergi. Kalau ulama dahulu tak bagi sahabat sebahagian keluar menentang pemerintah takut nyawa terbang, tapi ulama berdiri mengkritik pemerintah yang zalim. Tapi berlaku pada salahnya seperti Al-Buti di Syria. Dia baca hadis tu, tiba-tiba dia berdiri mempertahankan pemerintah tu. Nabi tak pertahan pemerintah, Nabi pertahankan umat supaya jangan mati. Kita pergi baca hadis jangan lawan pemerintah takut ni, padahal kita pula pergi defend pemerintah. Ulama dulu baca hadis ni pada umat, tapi mereka yang pergi tampil, pergi kritik pemerintah sebagai menggantikan apa yang umat tak mampu buat. Ini dua keadaan yang berbeza.